bagus sekali ni. Anggur pun macam tu. Kalau kita makan anggur yang ada biji, itu memang real food. Tapi kalau anggur yang tak ada biji, itu GMO. Tadi sama ni makan anggur ada biji. Kalau cari anggur tak ada biji. Ya, sebab industrial. Tapi sekarang akan datang memang ada anggur dan biji banyak. Sekarang ni kat pasaran dah terlalu banyak ada biji. Tak ada biji. Orang cari yang tak ada biji. Saya ada. Saya makan selalu ada biji. Yang beli. Itu yang kan kesan pada GMO tu menyebabkan maknanya yang patut ada biji, yang natural tak ada. Dia bukan kesan, dia sebenarnya sengaja. Dia mengubah genetik seperti itu. Maknanya kesan tu maknanya benda tu natural ada biji. Kita marah kat biji tu, GMO je. Satu lagi manis. Lagi manis buah tu sebenarnya GMO. Bukan fruits punya manis lah. Menanam tu dia dah taruh dah benda-benda. GMO tak package. Kalau ikut biasa memang buah ni tak manis sangat. Tak manis sangat. Tapi kalau buah tu mula manis lebih daripada biasa, faham pula. Memang confirm lah GMO. Fruit kan tu. Apa ni tak ada. Rambutan yang kalau rumah kita. Rambutan okey, ada yang manis tu. Rambutan memang manis pun. Jarang manis. Rambutan tak. Nasib baik saya bukan penjual buah. Pulasang boleh lagi. Kalau buah apa yang paling bagus sekali ni? Buah paling bagus delima satu kulit tebal, dia tak boleh tu. Satu lagi memang dalam dia tu memang gitu. Dia tak boleh nak jentil, dia susah nak gini. Sebab kalau dia punya apa? Biji, memang biji dia ada. Pisang banyak agak GMO. Pisang dia nak cepat. Sebab pisang ni orang nak untung.